Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kali ini kita nak review call up Harimau Malaya pada bulan Mei dan Jun 2025 untuk persiapan menentang Cape Verde dalam match friendly dan match kelayakan Piala Asia bertemu dengan Vietnam. Kali ini list call up keluar awal sikit. 3 minggu sebelum match, list call up dah keluar. 38 player dapat call up. 25 daripada player tu merupakan player yang di call up dalam match bertemu dengan Nepal sebelum ni. Ada juga beberapa muka baru. Dalam list ni juga ada 8 player bawah 23 yang di call up dan 5 player naturalisasi. Majoriti player yang di call up daripada JDT, Selangor, Terengganu. Kali ni tak ada nama Muhammad Dosumare, tapi ramai yang mempertikaikan kehadiran Junior X-Style. Yelah, kalau based on record transfer market ni, kita tak pasti performance Junior X-Style sekarang ni. Tapi masih dapat call up. Dan ramai yang cakap daripada call up Junior, kenapa tak call up Ibrahim Manusi yang memang perform lah, terutamanya dalam match final Piala Malaysia sebelum ni. Sebagai fans, kita boleh buat spekulasi lah. Tapi bagi aku benda ni coaches, management je lah yang tahu kenapa Junior X-Style ni dapat call up. Diorang mesti dah ada reason yang valid kenapa Junior lebih mendapat tempat dalam skuad Harimau Malaya sekarang ni. Mungkin ada keperluan fizikal dan keperluan taktikal. Junior X-Style pun boleh bermain di posisi centre back dan defensive midfield. So mungkin dia tak menjadi player utama di posisi tu, tapi kemampuan dia untuk mengisi dua position tu amat berguna dan amat praktikal lah dalam skuad Harimau Malaya sekarang ni. Selain tu, aku rasa Junior ni ada sikap positif dan attitude yang baik lah, terutama bila bersama dengan skuad kebangsaan. Personally, aku pernah tengok karakter Junior X-Style ni. Time tu JDT2 baru je angkat Piala Liga Premier pada musim 2022. Depan mata aku sendiri, aku tengok Junior bagi kata-kata semangat kepada player-player muda dalam JDT2 tu. Time tu player-player muda tu macam tak get long lah, sebab mungkin diorang player muda tak dapat play match sangat. Bila player-player senior celebrate angkat player, player-player muda ni duduk dekat tepi padang, duduk dekat bench je tengok player-player senior celebrate. Tapi dengan mata kepala aku sendiri, aku nampak Junior datang dekat player-player muda ni, bagi kata-kata motivasi dan bagi diorang semangat supaya diorang sama-sama meraihkan celebrate kejayaan skuad JDT2 time tu. Call up kali ni melibatkan 3 fasa. 28 player akan lapor diri pada 18 Mei, 8 player akan lapor diri pada 25 Mei dan baki 2 player akan lapor diri pada 1 Jun. Cuma sekarang Rahadi Azli tak dapat join skuad Harimau Malaya sebabkan masalah peribadi, so tempatnya digantikan oleh Sheikh Izhan. Dengar cerita juga ada satu player berdarah warisan yang bermain di posisi striker yang dah selesai proses dokumentasi dia dan dapat call up kali ni. Tapi benda tak rasmi, kita tak nak sembang dulu. Dah rasmi nanti kita sembang. Itu dia call up Harimau Malaya kali ni. Kali ni macam malas lah nak komplain banyak. Biar je lah diorang buat kerja, kita tengok result positif ke tak positif. Cuma aku nak cakap sikit lah, kita tak komplain banyak sangat pasal call up. Tapi bab harga tiket ni, harga tiket friendly RM40, harga tiket kelayakan Piala Asia RM40 juga. Sama je harga dia. Kalau ikutkan level, ikutkan prestige-nya, sepatutnya match kelayakan Piala Asia lawan Vietnam tu lebih tinggi sikit. Match friendly tier 1 bertemu dengan Cape Verde tu bawah, rendah lah sikit. So patutnya adalah beza jurang harga. Mungkin harga kelayakan Piala Asia RM40, match friendly letaklah RM30 ke RM20 ke, barulah tak koyak sangat poket ni. Tapi itulah, malas lah nak komplain banyak sangat. Benda pun dah di-decide sebagai fans. Kita support lah, sokong, tetap sokong. Kita jumpa dekat stadium. Jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.